Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Cik Ros sedang menyediakan sambal ayam penyet. Di My Kitchen, sambal inilah yang menjadi pelengkap kepada ayam penyet kami. Untuk menghasilkan sambal yang sedap, bahan-bahannya harus dipilih dan dimasak dengan teliti. Mula-mula Cik Ros sediakan bawang, cili dan bahan-bahan lain. Semuanya dimasak hingga naik bau dan cukup masa. Kemudian barulah dicopakan ataupun ditumbuk mengikut kesesuaian supaya teksturnya cantik dan rasanya sebati. Rahsia sambal yang sedap bukan setakat pedas je, tapi perlu ada keseimbangan rasa. Pedas, manis dan masin. Sebab itulah proses penyediaannya mengambil masa dan perlu sentiasa diperhatikan. Alhamdulillah, sambal ayam penyet di My Kitchen sentiasa diberi perhatian dengan kasih sayang supaya pelanggan dapat menikmati rasa yang sedap dan konsisten. Terima kasih kepada yang menyokong My Kitchen. Semoga rezeki kita semuanya dipermudahkan. Sebenarnya kan, ramai-ramai orang, setiap orang ada cara tersendiri. Tapi inilah cara Cik Ros di My Kitchen. Ada orang yang asing-asingkan, goreng cili dulu, bawang asingkan, bawang putih asingkan, tomato pun diasingkan, semua diasingkan. Tapi cara Cik Ros suka cebur semua ke dalam minyak panas, kacau-kacau-kacau dan angkat. Macam buat rempeyek juga, Cik Ros tak suka leceh-leceh. Banyak cara orang buat. Rempeyek ada orang buat tepi kuali, ada tuang terus dalam minyak, pakai pencita. Tapi Cik Ros tak. Cik Ros tuang dalam atas kuali burger dan angkat masuk ke dalam minyak yang panas. InsyaAllah cepat siap dalam satu masa. Tu cara Cik Ros. Semua betul, tak ada yang salah. Yang penting hasilnya baik, jadi bila dijual laku. Semua betul, tak ada yang salah. Cara masing-masing. Di My Kitchen, Cik Ros ada buat rempeyek. Ada kita menyediakan asam pedas klepot. Kita menyediakan ayam penyet, ayam gepuk. Sesiapa yang lalu dekat Segamat ni, boleh singgah. Rasa air tangan Cik Ros. Sebelah petang kita ada goreng-goreng panas juga. Ada makanan ringan untuk anak-anak. Contohnya ada nugget, ada kentang goreng. Untuk mak-mak, atuk-atuk ada lempeng, jemput-jemput. Biasa atuk-atuk kat sini dia suka makan lempeng dan jemput-jemput. Dan kita ada menyediakan buah potong juga. Korang jangan lupa bantu Cik Ros kongsikan video ni. Dan jumpa lagi di lain video. Terima kasih. Semoga bermanfaat.